Awak ni nak potong kuku. Tak boleh, kena pakai collar dulu. Kata awak gigit. Macam toyol. Macam toyol ni. Sabarlah, sabar. Dia kena pakai glove. Bahaya nanti dia gigit. Towel ni pun kalau silap pegang, dia gigit nanti. Okey, kita pakai ni dulu. Lepas kita potong kuku, okey? Okey, sabar. Sabar. Comelnya. Comel. Pakai collar kejap Kejap boleh? Kejap. Okey, kejap. Okey, kita peluk dia dulu. Peluk dia dulu Okey, sabar Sabar. Okey, sabar. Dia boleh. Sabar. Dia boleh. Tengok tu. Ni nak gigit je. Ash. Pakai balik. Kejap Ash. Kena tolong. Alin tolong Kena buat 2 orang. Sekejap, saya tutup muka dulu. Sabar. Nak pakai collar je. Sabar buat dia. Laju sabar buat dia. Dah. Bila dah pakai collar gini, kita nak pegang depan ni pun senang. So, kalau kita pegang sini, dia tak sempat gigit. Okey? Kita potong kuku sekejap Kejap. Kejap Okey, kejap Ash. Potong kuku je, potong kuku. Satu, 2, 3, 4, 5. Okey. So, barang keselamatan you kena ada towel, sebaiknya ada glove, ada collar. InsyaAllah selamatlah.